Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih-Nya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan dapat bersama-sama dalam satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan dikurniakan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan Allah pada segala dosa kita dan kedua orang tua kita. Moga-moga dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita ganjaran pahala yang berpanjangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah malam ni kita akan sambung balik pengajian kita. Hari itulah sekali kita bahas berkenaan dengan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para sahabat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ni maksudnya adalah seorang yang dilantik menjadi khalifah, dan mereka ni adalah orang yang mempunyai petunjuk agama. Mempunyai petunjuk agama. Macam kita lah, nama kita kita nanti ni Irsyadul Ibad. Irsyad daripada perkataan Rasyada. Perkataan Rasyada ni maksudnya petunjuk, ataupun satu arah, ataupun satu jalan. Jalan bahasa Rasyad. Dia sebut tentang Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin. Din itu agama. Jadi dua perkataan yang digabung menjadi satu, Rasyidin. Jadi mereka ni adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk agama. Khalifah-khalifah yang ijtihad mereka itu adalah ijtihad yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sama ada Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar radhiyallahu anhu, ataupun Uthman, ataupun Ali radhiyallahu anhu. Keempat-empat mereka radhiyallahu taala anhum ini adalah orang yang mendapat petunjuk Allah Taala sejak daripada mereka mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dekat situ. Jadi dalam kitab tu kita sambung dekat bahagian i'lam, iaitu ketahui olehmu, i'lamu. Kalau dalam kitab Jawi itu dia duduk belah kiri kan. Kalau tak ada kitab Jawi tak apa. Kalau dalam kitab Jawi itu belah kiri, dia agak tengah sikit. Ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Bila dalam kitab disebutnya i'lam ataupun i'lamu, kalau kita Arab dia punya i'lam lah. Kalau kitab Jawi dia terjemah jadi ketahui olehmu ataupun ketahuilah. I'lam. Bila sebut i'lam ni tujuan dia adalah supaya kita mengambil perhatian. Kalau kita dia sebut i'lam, dia suruh kita ambil perhatian, dia suruh kita mengaji, dia suruh kita ambil apa pengajaran dia. Jadi bila dia kata i'lam, ketahui olehmu, hendaklah kita mengambil tahu, hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Nak berjaya dunia dan nak berjaya akhirat. Berjaya di dunia ni apa? Berjaya ke akhirat apa? Menurut agama, menurut syarak, berjaya di dunia adalah
dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejayaan dunia. Kejayaan dunia adalah satu kejayaan yang mana kejayaan itu adalah boleh mendapat kejayaan di negeri akhirat. Itu dipanggil kejayaan dunia dari sudut pandang agama lah. Tapi kalau tanya dari sudut pandang orang bisnes, lain pula falsafah dia, lain pula ideologi dia. Tapi dari sudut agama, kalau tanya kat dunia ni apa berjaya ni kita, maka berjaya kita di atas dunia ni adalah dengan kita mengikut perintah Allah. Dan mengikut perintah Allah Ta'ala tersebut mestilah berlandaskan kepada bawaan jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat perintah Allah tapi tak ikut sunnah. Contoh dia kata semayang. Allah Taala suruh semayang kan. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya solat itu adalah satu kewajipan kepada orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dia pun semayang, tapi semayang dia bukan macam semayang Nabi. Nabi semayang subuh 2 rakaat, dia 4 rakaat. Nabi semayang zuhur, waktu zuhur, dia semayang zuhur, waktu zuhur. Nabi semayang zuhur 4 rakaat, dia semayang 3. Kan? Itu tak ikut sunnah Nabi lah, bercanggah dengan apa yang dibawa oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bercanggah pada syariat tersebut, taat macam mana pun pada Allah tidak sah. Nah, tidak sah. Jadi nak taat kepada Allah tu mestilah melalui jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata hai orang yang berkehendak pada kemenangan dunia. Jadi kalau kita dapat taat pada Allah dan kita ikut sunnah Nabi, maka insya-Allah berjayalah kat dunia ni. Dan juga berjaya di akhirat. Berjaya ke akhirat ni apa dia? Apabila dia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali bagi orang yang menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat dalam syurga ni, banyak macam-macam jenis nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berbidadari, nikmat berterbangan, nikmat rehat, nikmat cuti, apa nikmat subhanallah. Nikmat pandang, nikmat sentuh, nikmat dengar. Bahkan dalam bab pendengaran pun ahli syurga ni Allah Taala kata la tasma'u fiha laghiyah. Mereka takkan dengar benda-benda yang tak ada faedah. Aku kata syurga la tasma'u fiha laghiyah. Mereka takkan dengar di dalamnya itu benda-benda yang lama. Bukan benda yang haram, bukan benda yang dia tak suka, benda yang tak ada faedah. Benda yang tak ada keperluan dan benda yang tak memberikan manfaat kepada apa yang dia dengar. Kita kat dunia ni macam-macam kita dengar kan. Banyak benda yang tak perlu kita dengar tapi kita dengar. Dengar bunyi mercun contoh kan. Kita tengah nak melayang, tengah nak menyanyi, pam. Bunyi tu tak ada faedah. Bunyi tu adalah satu gangguan. Kita nak tidur, baru kita nak tidur sakit ada orang start kereta pakai pula exhaust corong sak. Kita baru nak dengar tergali, sakit ada anak muda main motor. Kita baru nak makan pagi, baru nak makan pagi, ada orang bakar sampah pula. Ingat dengar dia dah duk menyempang, macam tak sempang setahun. Jadi banyak benda kita dengar ni, benda yang kita kata tak perlu aku dengar benda ni. Kita rasa rimah. Kan? Kita rasa tak minat. Benda tu tak ada faedah. Dan ahli syurga tak ada benda tu. La tasma'u fiha laghiyah. Jangan kata bab nikmat makan minum, nikmat mendengar. Ahli syurga ni dia hanya akan mendengar benda-benda yang indah, benda-benda yang seronok. Atau kata nikmat dalam syurga ni meliputi semua. Kata seronok syurga. Dan nikmat syurga yang paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah. Nikmat melihat Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling besar sekali. Dalam banyak-banyak nikmat, sebut pilah nikmat apa pun. Dia nak kata nikmat makan ke, dia nak kata nikmat jalan ke, nikmat terbang dalam syurga ke apa ke, apa sekalipun nikmat yang ada dalam syurga, paling besar sekali adalah bila mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu nikmat yang paling tinggi yang Allah Taala berikan kepada setiap daripada orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Itu paling besar sekali.
Contoh Allah Ta'ala katakan mana dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala kata, wujuhun yawma idin nadhirah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma idin nadhirah. Dan pada hari akhirat, Allah Ta'ala kata, yawma idin, pada hari ini, pada hari tersebut, wujuhun, wajah mereka itu dalam keadaan nadhirah, berseri-seri. Wajah ahli syurga ni dalam keadaan berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya itu nadhirah, mereka melihat. Jadi kalau ada orang tanya, Allah Ta'ala boleh dilihat tak? Jawapannya boleh. Tapi bukan dekat dunia. Dekat dunia Allah tak memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat Allah. Tak ada kemampuan nak melihat Allah. Terlalu banyak hijab yang Allah Ta'ala letak di hadapan mata kita sehingga kita terhalang daripada melihat Allah SWT. Tapi taklah bermakna kalau tak dapat tengok maknanya tak ada. Banyak benda makhluk-makhluk Allah kita tak dapat tengok banyak. Ini kan pula Tuhan. Allah Ta'ala Maha Adil. Maka Allah Ta'ala tidak memperlihatkan dirinya di atas dunia. Allah Ta'ala perlihatkan dirinya di dalam syurga. Kepada siapa yang Allah Ta'ala izinkan melihat wajahnya? Iaitu orang yang masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kepada orang yang macam ni. Kita nak jadi orang ni, iaitu orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya adalah amalan yang terbaik, dan akan dikurniakan padanya segala jenis kebaikan dan tambahan-tambahan yang mulia. Dia panggil ziyadah, nikmat yang makin meningkat, nikmat yang makin tinggi. Siapa nak tengok wajah Allah, siapa nak dapat nikmat yang paling besar ni, mereka ni adalah orang yang senantiasa menambah baik amalannya. Antara salah satu daripada menambah baik amalan adalah dengan memperhalusi ilmu. Mesti dengan memperhalusi ilmu baru amalan itu boleh ditambah baik. Macam mana nak tambah baik amalan kalau ilmunya tidak disedik sekali? Contohnya kita kata macam baru ni kita masih dalam bulan Zulhijjah kan, buat ibadah korban. Buat ibadah korban. Tiap-tiap tahun buat ibadah korban. Patutnya bila tiap-tiap tahun buat ibadah korban, tiap-tiap tahun tu jugalah selalu kita kena ulang kaji dan menambah pengetahuan dalam bab korban. Bukannya hanya sekadar menambah baik tu maksudnya beli lembu yang lebih mahal, ambil binatang yang lebih gemuk, menambah pangku ataupun menambah ekor. Itu pun menambah ibadah juga, memperbaikan amalan juga, tapi dengan ilmu. Contoh salah satunya apa dia? Yang agak kontroversi, yang melibatkan diri saya adalah bila mana saya memaklumkan, sebab mereka jemput tu adalah untuk memberitahu tentang ibadah korban. Jadi saya kata daripada kita duk cerita sejarah korban semata-mata, kita masuk sikit dalam bab fiqh korban. Antara benda yang saya selit adalah hukum berkenaan buat ibadah korban kepada kanak-kanak yang belum balik. Satu orang tok wan, satu orang opah atau satu orang ayah atau mak, dia guna duit dia ambil duit dia dan dia buat korban untuk anak dia. Apa sudut pandang mazhab kita? Bagaimana ulama mazhab kita bincang benda ni? Jadi saya katalah ibadah korban tu sah, dan yang saya kata tu bukan pandangan saya. Yang saya kata tu bukan ijtihad saya. Yang saya kata tu adalah apa yang telah diijtihadkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita cuma ambil petik sebut je. Kita cuma ambil, kita sampai saja. Dia kata satu orang ayah, satu orang tok, dia ambil duit peribadi dia buat korban untuk cucu dia ke, untuk anak dia ke yang belum balik. Saya kata daging tersebut wajib sedekah semua pada fakir miskin.
Malam tu juga ada tak tahu mana jemaah, dia telefon seorang sahabat saya. Sahabat saya ni dia sebelum ni di bahagian pengurusan halal. Jadi lah ni di Masjid Ubudiyah, bahagian pengurusan masjid. Dia telefon, dia kata, ni Ustaz Khair, dia kata sembelihan kepada anak yang belum balik ni tidak sah. Sahabat saya kata, Pakcik, betul ke Ustaz Khair kata lagu tu? Ya. Takut Ustaz Khair kata lain, Pakcik faham lain. Tu kena kat saya, bayangkan. Saya punya takut lah. Nyari sahabat saya tu, dia kontak saya balik. Dia kata, ni Ustaz, dia macam dia cerita balik, dia mengadu balik kat saya, dia kata, jemaah saya sekian ni, dia kata, kat Ustaz lagu ni, betul ke? Saya memang tak percaya lah dia. Takkan, ialah sahabat-sahabat kita. Apa yang dia mengaji pun saya pun mengaji. Apa yang saya mengaji pun dia pun mengaji. Jadi pada, saya kata tak, saya bukan kata tak sah, saya kata daging tak boleh makan. Oh, dia kata memang tak boleh makan. Pasal daging tak boleh makan. Berapa ramai orang hari ni dia buat korban, dia pakai duit dia buh nama atas cucu dia yang belum balik, anak dia yang kecil belum balik, dan bila mana daging tu diagihkan, dia ambil sebahagian, sedekah sebahagian, hadiah sebahagian, yang sepatutnya kena bagi kepada fakir miskin semua. Kalaupun makan, yang dibenarkan syarak hanyalah kanak-kanak yang diletakkan namanya sahaja. Lebih pada tu semua wajib infak sedekah kepada fakir dan miskin, yakni asnaf muqaddam. Ustaz, kami pun tak tahu selama. Kenapa tak boleh makan? Kerana budak ni dia tergolong daripada golongan dipanggil mahjur alaih. Golongan yang dihalang padanya tasarruf, iaitu pengurusan ataupun kelayakan untuk memberikan keizinan, mewakilkan, jual beli, sewa, pajak gadai, faraid. Dia terhalang daripada apa-apa yang memerlukan kepada diri dia mengurus atau membuat keputusan. Tak boleh, tak layak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, budak yang belum balik tak sah kita berjual beli dengan dia. Jual beli itu tak sah kalau dia belum balik. Cuma yang diberikan kelonggaran oleh ulama mutaakhir ni adalah yang pertama, mesti mendapat keizinan daripada walinya. Itu yang pertama. Dan duit tu bukan duit dia. Itu pertama. Yang kedua, barang yang dibeli itu adalah pada adat, pada uruf, adalah barang yang murah, simple dan diketahui oleh walinya. Contohnya macam budak-budak sekolah, darjah 1, darjah 2, kita bagi dia RM1, RM2, dia pergi nasi lemak, dia beli kari pak, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau yang lebih daripada tu, contohnya kita kata lah duit 500, hampir beli seluar, baju raya hampir beli sendiri, seluar raya hampir beli sendiri. Kita kata tak apa, ni duit 1000 pergi beli telefon, ni duit 400 pergi tukar sporing. Contoh. Tak boleh. Dia belum balik, dia tak layak. Bahkan kalau dalam bab faraid pun, kalau dia belum balik, hartanya tak boleh dibagi sama rata, walaupun dia sendiri yang mengarahkan supaya harta dia dibagi sama rata. Contoh katalah dalam adik-beradik itu ada 4 orang. Dalam adik-beradik ada 4 orang. Kakak, adik lagi, bungsu. Hak ni belum balik ni. Kata umur apa? Kata dah umur baru darjah 4. Tapi berakai dah. Darjah 4. Kakak balik. Pak meninggal. Kakak, adik lagi bungsu. Hak nombor 4. Pak tinggal harta, contoh, tinggal harta 1 juta. Mak boleh satu sebahagian, kak boleh satu sebahagian dan sebagainya. Dia boleh banyak kali. Tiba-tiba hak adik dia kata apa? Tak apalah, kita bagi sama rata. Saya pun kecil lagi, bukan perlu sangat rata, kita bagi sama rata, saya setuju. Boleh tak harta tu bagi sama rata? Tak boleh. Bahkan kalau nak bagi sama rata,
yang terlibat hanyalah dari kalangan waris yang berakal, yang Islam, yang baligh, yang merdeka, yang layak dalam menguruskan harta ni tadi, dan bahagian orang yang tak layak menguruskan harta, gila. Contoh, dia ada bahagian dia tapi dia tak layak, dia pakai tasarruf dia tak layak, pengurusan dia tak layak, pengendalian dia tak layak, dan orang yang belum baligh. Untuk mereka ni kena perhati siap-siap hak mereka, tak boleh usik hutang. Walaupun dia kata apa, tak apalah, ni saya bagi, ni saya hadiah, ni saya sedekah, tak boleh. Kata dia tak boleh. Tak boleh. Dan tak, selama ni kalau dah termakan dah ke mana? Dibeli pada jumlah yang kita termakan, wajib sedekah pada fakir miskin. Kena ganti. Dia macam daging dadar, mana dia makan? Kena sedekah semua. Orang tak tahu. Itu yang kita kata, dalam ibadah nak memperbaiki amalan adalah dengan menambah ilmu. Ustaz semayang 40 tahun dah. Memang semayang 40 tahun dah, tapi banyak lagi benda yang kita perlu perhalusi. Sekali kita rasa diri kita cukup, maka di situlah syaitan mula masuk jawab. Kita kata, Allah, saya baca Fatihah, imam 60 tahun dah saya jadi imam. Duduk. Takkan salah. Tak pernah sampai tegur pun. Tak pernah sampai tegur ke orang malas nak tegur. Dia ada dua makna. Kan? Takut orang malas nak tegur, bukan orang tak mau tegur. Kan? Jadi sekali kita rasa diri kita kemah dah, cukup dah, okey dah. Kita dalam bab agama kita ada rasa lagu tu je, syaitan masuk jawab. Mana syaitan dah berjaya menembusi diri dah. Cukuplah mayang terang ni, nak mayang terang mana kan? Cukuplah puasa terang ni, nak puasa terang mana kan? Cukuplah sedekah terang. Ngaji tinggi-tinggi buat apa? Cukuplah terang ni. Hak fardu ain, betul ke fardu ain dah cukup? Saya sendiri pun saya mengaku lah, fardu ain saya pun saya tak balik kata cukup. Sebab bila kita mengaji lagi, loh, ada lagi. Kita mengaji lagi, loh, ada lagi. Kan? Hak fardu ain, hak fardu kifayah tak masuk lagi. Hak fardu kifayah lagi banyak. Nah, tu dia kata kalau fardu kifayah ni seorang buat dia tak payah. Lagi tak payah. Nah. Jadi tu nak dapat kata akhirat tu, kemenangan di akhirat tu nak kena jadi orang hak lagi tu. Iaitu orang yang senantiasa memperbaiki amalannya. Lilladzina ahsanu, orang yang senantiasa memperbaiki amalannya. Dia kata, ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, yang dibukakan mata hatinya dengan nur keyakinan bahwasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan mengikut penghulu kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nak sampaikan kita pada Allah ni adalah dia pakai wasilahnya, penghubungnya adalah dengan Rasulullah. Kalau kita tak beradab dengan Rasulullah, tak jaga Rasulullah ni, perintah dia kita tak jaga, sunnah dia kita tak jaga, apa yang dia suka kita tak jaga, apa yang dia benci kita tak berjaga-jaga, maknanya kita telah merosakkan hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Macam kita nak masuk syurga besok datang, dia ada kabel. Kata nak masuk syurga ni ada kabel. Kabel kita adalah Rasulullah. Kata kabel nak masuk syurga ni. Ada tak sini siapa orang Tamalela, dia kata, Ustaz, saya tak perlu Nabi nak masuk syurga, angkat tangan. Saya nak tengok berapa jam. Pada masa besok saya nak perhati orang ni angkat tangan itu. Ustaz, saya rasa sembahyang saya cukup, puasa saya cukup, sedekah saya cukup, ilmu saya cukup. Apa yang saya amal ni, saya tak perlu lagi Rasulullah untuk bantu saya masuk syurga. Saya tak perlu telaga Nabi, saya tak perlu Nabi untuk bantu saya masuk syurga. Saya boleh masuk syurga dengan amalan dan ilmu saya. Angkat tangan. Mana kalau tak berani angkat tangan tu, maksudnya dia kena jaga hubungan dia dengan Rasulullah. Antaranya apa? Jangan tinggal selawat. Hari-hari jangan tinggal selawat. Dalam semayang selawat dah. Kan? Kalau orang tanya apa hukum selawat pada Nabi, saya kata wajib. Kalau tak selawat pada Nabi, tak sah semayang.
Hukum selawat pada Nabi wajib. Dalam sehari, berapa kali kita selawat pada Nabi? Hak wajib. Berapa kali? 5 kali. Mana kalau tak saya selawat kata sekali dua adalah sehari. Mana kata semayang tak tahu. Kalau semayang lah. Kalau tak semayang, mana kata sah benda lah. Kalau orang tanya apa hukum selawat pada Nabi? Wajib. Dalam semayang lah. Kalau luar semayang, sunat. Luar semayang, sunat. Dalam semayang wajib. Iaitu pada selawat tahiyat akhir. Lepas kita baca tahiyat akhir, wajib kita baca selawat pada Nabi. Nah, masa tahiyat awal dia bagi sunat arba'ah. Sunat arba'ah. Selawat pada Nabi tu. Jadi kalau selawat pun tak ingat macam mana sunat-sunat lain kan? Banyak. Jadi nak sampaikan diri kita kepada Allah Ta'ala ni, nak mencapai pada keredaan Allah Ta'ala ni, adalah melalui hubungan yang kita jaga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikut pada tiap-tiap kelakunya. Tiap-tiap kelaku ni maknanya sifat diri. Sifat diri. Tengok macam mana sabarnya Nabi, tengok macam mana berhemahnya Nabi, tengok macam mana bergaulnya Nabi. Nak sama tak dapat. Nak sama memang kau pun tak sama lah. Kita takkan dapat sama, apatah lagi menandingi. Jangan kata Nabi, sahabat pun kita tak boleh capai. Tapi bila mana kita mengetahui, kita belajar tentang kelakuan Nabi, sifat Nabi, maka kita berusaha untuk meniru. Kita usaha untuk mengambil iktibar daripada apa yang kita tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, banyak dari kalangan sahabat Nabi ini bukan semata-mata masuk Islam kerana diajak oleh Nabi. Ramai di antara sahabat-sahabat Nabi ini bukan kerana telah diseru untuk masuk Islam. Ramai di kalangan mereka ini adalah terpesona. Terpesona dengan akhlak, terpesona dengan kelakuan, terpesona dengan sifat. Sebab itu kenapa dalam dunia dakwah ni kita bukan nak menang debat. Kita nak menang hati. Kalah debat mendakwah. Sebab tu kadang-kadang kalau orang bukan Islam, sebab saya selaku orang yang duduk di lapangan, kita pergi buat usaha dakwah. Hak orang bukan Islam ni, dia sentiasa dia merasa dia boleh counter kita. Kalau kita tengok, dia ni bukan nak hina, dia bukan nak pelekeh, dia bukan nak mencabar kan? Tapi kita nampak seolah-olah dia ni ada potensi. Maka orang-orang yang macam ni kita bagi je lah dia. Sebab kadang-kadang di antara mereka ni bukan orang yang melawan. Mereka ni adalah orang yang nak menguji. Di kalangan mereka ni adalah orang yang pernah baca sirah Nabi. Di kalangan mereka ni adalah orang yang pernah baca karakter sahabat Nabi. Dan benda ni berlaku kepada Zaid bin Su'lah radhiyallahu anhu. Satu orang Yahudi yang dia dah belajar bahasa Nabi, tapi dia uji Nabi. Dia tahu bahkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan hutang oleh Zaid bin Su'lah, maka dia bagi hutang kepada Nabi untuk dibayar dalam tempoh tertentu. Kemudian tak sampai tempohnya lagi, dia telah pun pergi kepada Rasulullah. Dia hina datuk Nabi, dia hina bapa Nabi, dan dia hina Nabi sebagai orang yang lihat bayar hutang. Yang mana ketika itu Umar paling marah kali. Umar lepas getak kan. Dia cekak leher Nabi lalu. Tapi akhirnya Nabi kata apa pada Umar, wahai Umar, adalah lebih baik kalau hang suruh dia minta hutang dengan cara yang baik, dan hang suruh aku bayar hutang pun dengan cara yang baik. Kalau kita dah hak, kalau geng macam Umar ni nak backup kita, lagi-lagi kubur dia. Kalau kita seronok ada orang backup kita lagu tu, Rasulullah dah. Nabi tak sebarang-sebarang nak suruh orang backup. Kerana Nabi tahu dia adalah orang yang hutang dan kena bayar hutang. Dan Nabi pun tahu sebenarnya tempoh hutang pun tak dapat lagi. Nabi tahu je. Tapi cuba kalau kita, marah dah pun. Katakan marah, maki pun keluar. Tapi Nabi tahu
Dari sudut tempoh hutang tak sampai lagi. Mana kalau dia tak bayar pun sebenarnya belum salah. Belum melanggar sebarang perjanjian, tak melanggar sebarang kontrak pun. Tapi pada ketika itu akhirnya Nabi suruh Umar bawa Zaid bin Su'anah. Bukan setakat suruh laksaikan hutang Nabi, tapi Umar kena tambah lagi. Sebab Umar disuruh Nabi untuk tambah lagi beberapa kantang kurma? Kerana Umar telah pun menyebabkan Zaid bin Su'anah berasa takut. Hak tu yang Zaid bin Su'anah ni memang takut lah. Umar kenapa tak takut? Umar kata, siapa saya kena bayar Allah? Siapa saya kena tambah? Jadi takut ada orang kata, mana Nabi riba? Bukan riba. Yang Nabi suruh Umar bayar tu tadi sebagai bentuk ta'zir, denda kepada Umar, hukuman kepada Umar kerana Umar telah masuk campur dan menakutkan Yahudi ni tadi. Dan akhirnya Yahudi ni bila ditanya oleh Umar, apa dia kata? Aku ni Zaid bin Su'anah. Umar tak kenal kan? Umar kata, lah hang ke Zaid bin Su'anah, satu orang Yahudi ahlul kitab. Dia kata, aku ni baca belakang lah tempat Nabi, cuma aku tak nampak dua benda ni. Yang pertama adalah aku tidak melihat lagi kesabarannya. Yang kedua, aku tak melihat lagi dia ni kalau orang buat taib, istilah bahasa kita lah, orang buat taib dia balai bunga. Aku tak nampak dua benda ni. Dan hari ni Umar, aku nampak. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap syahadah depan umat, depan orang yang nak penggai kepala dia, depan orang yang nak rembuk dia. Dia kata, aku main bukan sebab nak bermusuh, aku main pun bukan pasal nak minta hutang sangat, aku main nak test lah. Kalau betul teori aku ni betul, apa yang aku belajar ni betul, sifat-sifat tu betul, aku masuk Islam. Dan dia ternyata masuk Islam. Nabi tak ajak pun dia masuk Islam, dia datang pun nak test. Sebab tu kadang-kadang kita dalam medan dakwah ni jangan ego sangat, jangan cepat sangat berasa, bahasa orang sekarang dia panggil koyak. Tak boleh cepat koyak, jangan cepat koyak. Kadang-kadang kita kena bersangka baik bahawa orang yang main ni adalah orang yang nak memuji. Pasal saya kenal tak? Kenal tak? Tapi pada akhirnya bila mana kita cuba, dalam hati ni memang kita ada rasa panas. Saya itu pernah berhadapan dengan dua orang sepasang suami isteri India beragama Kristian. Dia tanya tu berkenaan Muhammad saja. Tanya tu, tanya ni. Kita counter. Pasal dia orang yang baca Bible. Jadi pada ketika itu, bila dia counter kita pasal Muhammad, kita counter dia pasal Isa balik. Bukan counter tu maksud bermusuh tak. Dia tanya kita pasal Muhammad, kita tanya dia pasal Jesus. Bila tanya dia pasal Jesus, dia cerita versi dia. Akhirnya kita pun kongsi versi kita. Bila kita cerita versi kita, sampai tahap dia tanya, tang mana ayat yang sebut macam ni? Tang mana? Oh, dia kata interesting. Daripada awalnya saya tengok dia ni konon-konon macam nak debat dengan kita. Tapi rupanya akhirnya dia sebut dia perkataan interesting, lega hati dia. Macam tu. Lega hati dia. Rupa-rupanya baru saya rasa macam dia ni gamaknya first tadi dia nak test. Dia nak test. Tapi akhirnya kita cerita dalam surah Maryam cerita lagu ni, dalam Ali Imran cerita lagu ni, perjalanan dia, oh interesting. Dia pun snap gambar. Dia ambil telefon dia snap. Lepas tu dia tanya, dekat mana saya boleh dapatkan terjemahan yang macam ni? Quran yang macam ni, dekat mana saya boleh dapatkan? Saya pun alamak, saya kata, kalau ikut hati nak bagi ni, Quran tu nak bagi. Tapi sayangnya Quran yang macam tu tinggal satu je. Duk bagi, tinggal satu. Alamak, saya duk kata, mana ni? Akhirnya saya kata, macam ni lah, ambil nombor telefon, kita kontak nanti, kita beli. Saya kata, tak payah. Kalau you nak hadiah yang ni pun saya tak nak. Sebab saya tahu you punya. Dia macam-macam lah hati dia. Saya nak beli sendiri. You just bagi tahu dekat mana kedai. Kat mana kedai saya boleh dapat. Saya kat mana di Ikhwan Badi. Kan? Dekat belakang di Kemuntin. Dia kata beli tu ada satu mosque Kemuntin yang besar. Okey. Itu belakang dekat dengan pusat khidmat adun. Okey. Kata, I nak beli sendiri. Kata tuan-tuan, kita kalau duduk dalam dunia dakwah ni, kalau tak ikut sunnah Nabi lah, kalau ikut mood kita, Allah.
Gagallah kita dalam dunia dakwah kalau kita menyampaikan Islam dengan nafsu kita. Kadang ada orang dia menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam dengan nafsu, bukan dengan sunnah. Maka kerana itulah walaupun dia dilihat sebagai orang yang warak dan alim, hakikatnya orang tak beri minat untuk mendapatkan Islam melalui dia. Itu masalah. Bahkan kadang-kadang mungkin orang jadi benci pula pada Islam melalui dia. Wal'iyadzubillah. Tujuan nak dakwah tapi tak ikut sunnah. Itu yang pertama. Kadang-kadang dia main nak muji. Dan kadang-kadang ada yang main itu adalah dari kadang-kadang musuh. Memang musuh ketak sungguh. Bukan setakat musuh, benci lagi. Contohnya macam ada satu orang pemimpin daripada Yamamah yang bernama Tumamah bin Usal. Tumamah bin Usal ni dia adalah satu orang yang Nabi pernah hantar beberapa orang sahabat. Nabi pernah hantar surat. Dia buat lagu tu kan. Bahkan dia membunuh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Sehinggalah pada satu ketika dia datang ke Mekah. Masa dia nak datang ke Mekah, dia datang daripada Yamamah. Yamamah ni hari ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia adalah ibu negara negeri Arab Saudi. Lalu dia panggil Riyadh. Bukanlah secara tepat, tapi dia punya istilahnya pantai timurnya lah. Sebab Yamamah ni dia belah pantai timur. Nabi di Mekah Madinah ni di belah pantai barat. Yamamah ni di belah pantai timur nak ke utara. Masa dia nak mai ke Mekah tu, ada sahabat tengah buat rondaan, mengawal sempadan Madinah. Dia ternampak, dia kata ni macam Tumamah. Maka sahabat-sahabat Nabi ni tangkap dia, bawa mai jumpa Nabi. Bawa mai jumpa Nabi SAW, ikat dekat Masjid Nabawi, ikat kat tiang masjid. Jumpa, tangkap, ikat. Sahabat-sahabat kata, ni bunuh member-member kita. Ni, hak ni buang surat Nabi, bunuh sahabat kita. Ni orang penguasa dia memang. Satu orang musuh yang cukup ketat sampai tahap bunuh. Akhirnya Nabi hari pertama, Nabi pergi kat dia, Nabi tanya, bagaimana keadaanmu wahai Tumamah? Apa dia reply? Dia kata, kalau hang nak bunuh aku, hang bunuhlah. Kerana aku juga adalah orang yang membunuh sahabat hang, dan hang akan menjadi terkenal sebab hang bunuh pun orang terkenal. Itu pertama. Hang kata sombong. Hang nak bunuh. Kau banyak cakap. Yang kedua, kalau hang nak tebusan, aku boleh bayar. Tapi kalau hang nak maafkan aku adalah orang yang pandai berterima kasih. 3 tu. Nabi tanya satu ya. Macam mana keadaan hang, Mama? Keadaan hang. Dia kata nak bunuh. Soal banyak cakap. Pasal apa? Darah dia balas. Dia panggil anna nafsa bin nafsi. Nyawa dia balas nyawa. Yang kedua, kalau hang nak tebusan, nak duit, aku boleh bayar. No problem. Aku boleh bayar. Yang ketiga, kalau hang lepaskan aku adalah orang yang pandai berterima kasih. Hari pertama. Hari kedua dia ditanya lagi, bagaimana keadaan wahai Tumamah? Hak tu buat dia, Pak. Sampai hari ketiga dia ditanya, ikat sama dia, bagi makan, bagi minum, nak pergi kencing berak, semua dijaga oleh sahabat. Cuma dah habis tu ikat balik. Sampai 3 hari dia ditanya balik, dia jawab pun dah sama. Akhirnya Nabi kata apa kat sahabat? Lepaskan dia. Ya Rasulullah, dah betul dah lepas dah. Nabi kata lepas dah. Bukan setakat lepas, Nabi hadiahkan tunggangan lagi. Bukan setakat lepas. Sahabat dia kata, tak ada pikiran. Dah nak dapat payah. Suruh lepas dulu. Hadiahkan tunggangan lagi. Nak lawan Nabi je lah. Tak apa. Kita tak ada hikmah. Kita tak ada wisdom macam Nabi. Kan? Itu bahasa kita. Bahasa orang Tamalila. Itu wisdom. Kebijaksanaan. Fatanah macam Nabi tak ada. Apa kita follow? Akhirnya hak kata Tumamah bin Usal ni pun tadi. Bila mana dia sampai di satu kebun kurma berhampiran pinggir Madinah. Ada satu tempat nama Al-Baqiyah. Ketika mana dia berhenti di satu mata air tu, tiba-tiba dia pun bincang. Dia pun basuh muka, basuh sikit badannya, dia patah balik.
Dan bila mana dia patah balik, dekat situ juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi tak tahu macam tu. Nabi tak tahu. Maka pada ketika itu orang pun panggil, Raja Rasulullah mengucap syahadah kawan dia. Dan diucap syahadah lagi sekali di hadapan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kata apa? Ni Muhammad. Wahai Muhammad, demi Allah, di bumi ini tak ada satu wajah yang paling aku benci melainkan wajah engkau. Tetapi hari ini tidak ada satu wajah yang paling aku cinta melainkan wajah engkau. Nabi pun terkejut. Tadi sombong sangat. 3 hari aku tanya dia, sombong betul. Tapi bila aku dah lepaskan dia, aku dah bebaskan dia, dia dah pun bebas, dia pilih untuk patah balik. Dan dia cakap, tak ada satu orang yang aku paling benci melainkan hang, dan tak ada satu orang yang hari ini aku paling cinta melainkan hang. Maknanya dulu hang ni orang yang aku paling benci. Hang ni nak melampangkan permusuhan ni, kan? Mana ada orang sampai tahu tu? Kita sama kita pun berselisih pun tak ada benci pada orang tu. Mungkin kebencian dia seolah-olah macam tuan-tuan benci dekat Benjamin Netanyahu. Contoh. Kan tuan-tuan tak benci dia. Weh benci semua lah meluat. Dia kata kalau tengok muka dia pasal nak berak macam dia punya rasa benci. Tapi contohlah wallahu a'lam takdir hidayah Allah tiba-tiba Benjamin Netanyahu mengucap kalimah syahadah Rasul. Tuan-tuan nak kata apa? Nak benci lagi kat dia? Dia dah bunuh ramai saudara kita ni. Tiba-tiba besok dia masuk Islam. Dan antara masjid yang awal dia singgah adalah masjid negara di Malaysia. Masjid wilayah main singgah. Habis masjid wilayah, dia pergi buat umrah pula dekat Mekah. Tuan-tuan nak kata apa? Meluat lagi kan ini? Ni tengok macam mana nanti. Tidak ada satu agama yang aku paling benci melainkan agama yang kau bawa sampai hari ini. Tak ada satu agama yang lebih aku cinta melainkan agama yang kau bawa. Demi Allah, tak ada satu yang aku paling benci di negeri ini melainkan negeri kau. Dan tidak ada satu benda yang hari ini aku paling cinta di negeri ini melainkan negeri kau, di Madinah. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, aku sekarang dah Islam, tapi dulu aku banyak bunuh sahabat-sahabat kau. Apa yang perlu aku pikul kerana aku telah membunuh sahabat-sahabat? Tengok apa kata Nabi. Tidak ada dosa ke atasmu wahai Muhammad, kerana Islam yang datang kepada engkau telah menghapuskan segala dosa-dosa kau yang silam. Maka pada ketika itu dia kata, wallahi, aku akan melakukan apa sahaja yang kau kehendak kepada orang-orang musyrikin, dan aku akan balas jauh lebih berat daripada apa yang mereka dah buat pada sahabat-sahabat kau. Aku akan letakkan pedang aku, nyawa aku adalah untuk membela engkau, membela orang Islam dan membela agama. Maka pada ketika itu dia tanya, ya Rasulullah, masa sahabat kau tangkap aku nak pergi buat umrah. Sekarang ni macam mana? Istilahnya nanti kita kata banyak dam lah. Kan? Lalu macam mana? Kata Rasulullah, kau teruskanlah umrah. Tetapi kali ini dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat yang Allah. Sebab orang dulu zaman jahiliyah, mereka buat haji, mereka buat umrah, mereka buat sembelihan, tapi sembelihan mereka ni adalah untuk berharap. Tapi hari ini sembelihan kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia, sebab tu tuan-tuan, kenapa saya cerita pasal dia? Pasal ada kaitan dengan bulan Zulhijjah. Akan sajalah. Dan bila mana dia pergi buat umrah, Nabi ajak dia pada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi ajak dia talbiyah. Dan dialah Muslim pertama. Tengok, special. Dialah Muslim pertama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang Allah pilih masuk ke Mekah secara bertalbiyah. Mana ada sahabat lain masuk Mekah? Tak ada.
Sejak daripada berhijrah, Nabi nak pergi buat haji pun tak boleh. Tapi hak kata Sumamah ni, pasal apa dia boleh masuk? Pasal dia bukan main pada Madinah. Dia bukan orang Madinah. Dia masuk Mekah, dia adalah pemimpin dari Yamamah. Dia pemimpin besar daripada Yamamah. Dan Yamamah ni adalah antara ekspor ekonomi terbesar untuk orang Mekah. Jadi dia masuk ke dalam Mekah dan dia bertalbiyah. Dia pergi buat umrah, dia bertalbiyah, dan dia adalah orang Islam pertama dari kalangan sahabat Nabi yang masuk Mekah dalam keadaan bertalbiyah. Dia sahabat pertama. Itu tuan-tuan kena ingat nama tu, Sumamah bin Utsal. Maka pada ketika itu, bila mana dia masuk ke dalam Mekah dalam keadaan dia bertalbiyah, maka ketika itu orang-orang Quraisy semua duk mati dia. Orang-orang Quraisy kata kat dia, tapi dia tak berani pukul dia. Tapi dia adalah buat benda-benda yang menyebabkan Sumamah rasa marah. Maka akhirnya Sumamah bila dia balik semula ke Yamamah, jauh tu kan. Jarak dia, kalau kita kata daripada Madinah ataupun Mekah nak pergi kat Yamamah tu sehala pun, kalau jalan hari ni lah, kalau jalan dulu tak tahu nak kata, jalan dulu lagi berliku. Jalan tol hadlah ni pun kalau nak pergi sana sehala 850 kilo tak lari. Sehala. Kita kalau daripada Teping ikut Legong masuk Gerik, pergi Jelik sampai Kuala Terengganu lebih kurang 400. Lepas tu daripada Kuala Terengganu elok sampai patah balik main Teping, baru cukup 850 lebih kurang. Baru cukup. Itu pi patah balik, dia pi saja. 850 tak lari. Jadi dia pun balik ke Yamamah. Dia balik ke Yamamah, apa benda dia buat? Dia menghentikan segala bentuk hubungan ekspor import antara Yamamah dan Mekah. Tu kuasa dia. Tu power dia. Mana dia bukan jalan orang. Dia menghentikan, dia boykot ekonomi orang Mekah. Maka pada ketika itu mereka berada dalam keadaan kesulitan. Ada yang menghadapi risiko kematian, mati kelaparan. Maka pada ketika itu dia tulis, orang-orang Arab Quraisy Mekah ni, dia tulis surat dekat Nabi SAW. Dia kata apa? Yang kami tahu tentangmu adalah engkau ini seorang yang menyambung silaturahim, dan engkau memerintahkan kami untuk melakukan. Itu surat kepada Rasulullah. Tu bagaimana pula reaksi Nabi dengan musuh? Kata orang Arab Quraisy ni, apa dia pentakbarkan sahabat? Semacam dia perbalahkan Nabi. Tapi itu bila dia susah, dia cari Nabi. Dia berkata, kami tahu engkau ni seorang yang menyambung silaturahim, dan kau perintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Namun sekarang kamu telah memutuskan rahim bersama kami. Kamu membunuh bapa kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Sumamah bin Utsal telah pun memutuskan pengiriman dagangan gandum, sehingga hal itu telah menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya, supaya kamu tulislah, kirimkanlah kepada kami sumber dan bekalan. Itu antara surat yang telah dituliskan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun kesian. Itu kata Nabi pun kesian. Nabi pun tulis satu surat kepada Sumamah. Akhirnya Sumamah mengembalikan balik antara import ekspor Mekah dan juga Yamamah. Tu power dia. Dia henti saja. Istilah kita kalau lah ni macam Iran. Saya tak tahu lagi kena pen tak kena pen. Saya sebut Iran. Adalah kalau kena pen nak kata apa tak ada rezeki. Contoh macam Iran kan. Dia sekat, bukan sekat minyak, sekat selat je. Kan? Habis import dengan Malaysia kena. Satu dunia kena. Itu kuasa, itu power dia. Tu kata Sumamah bin Utsal, dia buat sekatan ekonomi dengan Mekah. Jam orang Mekah, ingat hebat sangat. Pada masa tu lah, ingat hebat sangat. Dia sekat makanan kan. Sampai tahap kena merayu kat Nabi. Tentang setebal apa muka orang kafir Quraisy sampai tahap terpaksa merayu kat Nabi. Bayangkan. Bukan senang mereka nak tebal muka macam tu. Sampai tahap nak kena tulis surat kat Nabi. Orang yang mereka buat macam-macam. Sampai tahap macam tu.
Itu kata bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak sehingga ada orang yang macam ni yang melawan ke, bermusuh ke apa ke, mereka rasa tertarik dan mereka rasa dekat. Sebab tu kalau dalam dunia dakwah ni kita tak mau menang debat. Kan? Kita tak mau menang lah berlawan-lawan cakap mulut ke apa, kita tak mau menang. Dalam dakwah kita nak menang hati. Tapi kalau tahap yang melampaui batas, kita lawan lah. Nabi SAW pun bukan semua orang Nabi lembut. Ada orang yang Nabi perang. Mana tak semua dalam keadaan lembut. Ada kala sampai masa ada sesuai keadaan, memang kita akan lawan dengan cara yang keras. Dan juga amalnya. Kelakuan Nabi itu satu sifat dia. Yang kedua amalan dia. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur lagi. Apa yang Nabi amal? Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada hubungan dengan kekeluargaan, ada hubungan dengan sahabat, ada hubungan dengan kanak-kanak. Kita melihat bagaimana amalan kehidupan seharian Nabi Muhammad SAW sama ada pada amalan ibadahnya ataupun pada amalan adat. Apa beza ibadat dengan adat? Ibadat ni adalah niat yang dikhususkan pada Allah yang tertentu lillahi ta'ala. Tapi kalau amal yang adat daripada kebiasaan kehidupan sebagai satu orang manusia, dia tidak ada niat yang dikhususkan lillahi ta'ala, tapi ada memang buat kerana Allah Ta'ala. Contohnya, bagi makan anak bini. Itu amalan adat, bukan satu ibadat. Tapi niat tu memang kita bagi kepada Allah Ta'ala. Sumber rezeki yang Allah kirimkan kepada kita, kita kongsikan ke orang lain, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Memang lillahi ta'ala. Kita bagi ke anak bini kita makan. Kita beli kepada mereka barang-barang baju. Ini bukan satu ibadat, ini kebiasaan adat. Kita pergi bekerja, pergi minum teh tarik pagi-pagi, tembang-tembang, walaupun tembang pada bola sepak. Benda-benda kebiasaan. Tapi boleh pahala. Tapi kalau tembang macam bola sepak tu, cuma nak ambil pahala. Kita fikir. Kan? Tak apalah, mungkin ada lah kot berapa jalan kan. Dan imam, dia panggil pemimpin. Dan imam dan bagi segala orang yang dapat petunjuk. Dan dialah pintu yang membuka pada keredaan Allah dan rahmatnya. Maka tiada jalan yang menyampaikan kepadanya melainkan dengan dia, yakni Nabi Muhammad, dan tiada masuk kepadanya melainkan dengan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala kata, dan barang siapa yang berkehendak akan yang lain daripada agama. Kan? Siapa yang berkehendak yang lain daripada agama Islam, غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidak akan diterima daripadanya. Apa-apa sahaja pun tidak akan diterima daripada dia. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran dalam ayat 85. Siapa yang cari selain daripada Allah, siapa yang cari selain daripada Nabi Muhammad atau salah satu daripadanya, maka falan yuqbala min, maka tidak akan diterima apa-apa daripadanya. Apa amalan pun tidak diterima, tak sah. Contohnya ada satu agama namanya agama Bahai. Contohnya dalam agama Bahai ni dia bertunjangkan pada satu konsep, semua bentuk agama ini adalah umpama cabang-cabang dahan, tapi datangnya daripada akar yang sama. Maknanya dia kata sembah mana-mana agama Tuhan pun, konsep-konsep ketuhanan yang macam mana pun, tetap nanti tempatnya masuk syurga juga. Kalau begitu, mana ujiannya? Kalau kita kata apa? Budak kelas nombor 1 ke, budak kelas belakang ke, nanti semua cikgu pun A SPM. Habis tak payah berperiksa tu. Kan? Untuk apa tujuan? Jadi agama Bahai ni adalah agama yang menunjukkan konsep agama ni semua sama. Contoh, dia kata, tak, saya beriman kepada Allah, cuma ialah cuma bukan setakat ikut Nabi, hak lain pun penting juga.
Kadang-kadang kita kesian kepada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan salah faham, khususnya dalam bab akidah. Salah faham dalam bab ibadah pun sebenarnya dah cukup teruk lah. Dia pula salah faham dalam bab akidah. Kalau salah faham dalam bab ibadah ni, risiko nak ke neraka tu kurang lah. Salah faham dalam bab ibadah. Paling-paling pun amalan tu tak diterima dan dia masih Islam. Tapi kalau salah faham dalam bab akidah ni, Allah, memang susah lah. Susah. Contohnya ada orang dia terikat dengan fahaman Syiah, dengan fahaman Khawarij, dengan fahaman Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, banyak boleh kita nak sebut. Ajaran-ajaran, aliran-aliran pemikiran dan akidah. Yang mana mereka merasakan mereka berada pada jalan yang betul. Sedangkan mereka berada pada jalan kesesatan. Kalau dalam kitab ni nama kitab pun Irsyadul Ibad, petunjuk bagi hamba. Kita nak cari petunjuk. Dan kalau kita nak dapatkan petunjuk dalam agama, tak lain tak bukan sumbernya adalah daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama dipanggil sebagai warasatul anbiya, waris para nabi. Mereka adalah orang yang paling faham, orang yang paling faham tentang Quran, orang yang paling faham tentang hadis. Maka kita ikutlah para ulama, khususnya adalah ulama yang baik. Kalau ulama yang tak baik, kita tak payah ikutlah. Apa maksud ulama yang tak baik ni? Ulama yang dikatakan ulama ataupun dia memanggil dirinya ulama, tetapi dia adalah orang yang terkeluar daripada jemaah. Terkeluar daripada jemaah ni maksudnya apa? Dia bersalahan dengan mana-mana ulama. Dan ulama-ulama yang lain semua tidak mengiktiraf dia. Jadi ulama surah, kita berhati-hati dengan ulama yang itu. Ataupun ulama yang dicintai oleh orang yang bukan Islam. Panggil ustaz, panggil ulama, panggil tuan guru, tapi orang Islam benci kat dia. Orang kafir suka kat dia. Orang kafir suka kat dia. Tapi orang Islam tak kenal dengan dia. Antara tanda-tanda. Wallahu a'lam. Tuhan tidak kata. InsyaAllah nanti kita akan sambung dia lagi firman Allah Ta'ala. Nanti kita akan sambung lagi, insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فضربناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.